University Zealand dengan nombor matrik 4242001761. Hari ini saya akan membentangkan mengenai persekitaran pembelajaran inklusif bagi murid ADHD. Tujuan penulisan ini adalah untuk pertama, menjelaskan konsep persekitaran pembelajaran inklusif. Kedua, menghuraikan kepentingan pendidikan inklusif kepada murid ADHD supaya mereka dapat belajar bersama rakan sebaya tanpa diskriminasi. Ketiga, menerangkan tanggungjawab guru, ibu bapa dan pihak sekolah dalam menyokong perkembangan murid ADHD. Dan yang terakhir, mengaitkan pelaksanaan pendidikan inklusif dengan dasar serta undang-undang pendidikan di Malaysia. Seterusnya, kita lihat maksud ADHD. ADHD ialah singkatan kepada Attention Deficit Hyperactivity Disorder, iaitu gangguan perkembangan neuro atau Neurodevelopment Disorder. Kanak-kanak ADHD biasanya mengalami 3 ciri utama, iaitu suka memberikan tumpuan dalam tempoh yang lama. Yang kedua, suka mengawal impuls atau bertindak tanpa berfikir. Mempunyai tahap hyperaktiviti yang lebih tinggi berbanding kanak-kanak lain. Namun begitu, ADHD bukan bermaksud seseorang kanak-kanak itu tidak bijak. Mereka hanya memerlukan pendekatan pengajaran yang sesuai, sokongan yang berterusan serta persekitaran pembelajaran yang kondusif. Oleh itu, mereka juga mempunyai hak yang sama untuk menerima pendidikan inklusif seperti murid-murid lain. Yang seterusnya, kita tengok kepada kepentingan isu ADHD. Mengapa isu ADHD perlu diberi perhatian? Pertama, ADHD memberi kesan kepada prestasi akademik kerana murid mudah hilang fokus semasa proses pembelajaran. Selain itu, mereka juga menghadapi cabaran dari segi perkembangan sosial seperti suka bekerjasama atau berinteraksi dengan rakan. Dari aspek emosi pula, mereka mudah berasa kecewa, rendah keyakinan diri dan mengalami tekanan jika tidak mendapat sokongan yang mencukupi. Oleh sebab itu, pengesanan awal amat penting supaya intervensi yang sesuai dapat diberikan secepat mungkin. Ini bukan sahaja membantu perkembangan mereka, malah memastikan hak pendidikan mereka dipenuhi tanpa sebarang diskriminasi. Baiklah, sekarang kita masuk kepada kepentingan persekitaran pembelajaran kondusif. Persekitaran pembelajaran yang kondusif ialah suasana pembelajaran yang selamat, selesa, inklusif dan mampu memenuhi keperluan semua murid. Persekitaran seperti ini membantu murid ADHD meningkatkan fokus ketika belajar. Selain itu, ia dapat mengurangkan gangguan tingkah laku kerana suasana kelas lebih teratur dan sistematik. Persekitaran yang baik juga meningkatkan motivasi murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Dalam mewujudkan persekitaran ini, beberapa aspek perlu diberi perhatian seperti susunan kelas yang kemas, hubungan positif antara guru dan murid serta penggunaan kaedah pengajaran yang fleksibel mengikut keperluan murid. Kesemua elemen ini menyokong pelaksanaan pendidikan inklusif dengan lebih berkesan. Seterusnya, saya meneruskan dengan kepentingan terhadap perkembangan kanak-kanak. Persekitaran pembelajaran yang kondusif memberi manfaat kepada 3 aspek utama perkembangan kanak-kanak. Pertama, perkembangan emosi. Murid akan lebih yakin dengan diri sendiri serta berasa selamat semasa berada di dalam kelas. Pada masa yang sama, tekanan dan kebimbangan mereka juga dapat dikurangkan. Kedua, perkembangan sosial. Murid berpeluang bekerjasama dengan rakan-rakan, belajar berkongsi idea dan meningkatkan kemahiran komunikasi mereka. Ketiga, perkembangan kognitif. Persekitaran yang sesuai membantu murid meningkatkan fokus, memudahkan mereka memahami pembelajaran serta menggalakkan kemahiran menyelesaikan masalah. Kesimpulannya, persekitaran pembelajaran yang kondusif bukan sahaja membantu pencapaian akademik, malah menyokong perkembangan emosi, sosial dan kognitif secara menyeluruhnya. Saya meneruskan dengan teori pendidikan berkaitan. Bagi menyokong pelaksanaan pendidikan inklusif, terdapat beberapa teori pendidikan yang berkaitan. Pertama ialah teori Vygotsky. Beliau memperkenalkan konsep Zone of Proximal Development atau ZPD dan scaffolding, iaitu murid dapat belajar dengan lebih baik melalui bimbingan daripada guru atau rakan yang lebih mahir. Kedua ialah teori Jean Piaget. Piaget menekankan bahawa kanak-kanak belajar melalui pengalaman sebenar dan hands-on activity.
Oleh itu, guru perlu menyediakan aktiviti yang aktif dan bermakna. Ketiga ialah teori Skinner. Skinner menekankan penggunaan peneguhan positif seperti pujian, ganjaran dan penghargaan bagi menggalakkan tingkah laku yang baik dalam kalangan murid ADHD. Keempat ialah teori Bronfenbrenner. Beliau menyatakan perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh pelbagai persekitaran seperti keluarga, sekolah dan komuniti. Oleh itu, kerjasama antara guru, ibu bapa dan masyarakat sangat penting. Akhir sekali ialah teori Maslow. Menurut Maslow, keperluan asas seperti keselamatan, kasih sayang dan sokongan emosi perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang murid dapat belajar dengan berkesan. Kesemua teori ini saling melengkapi dalam membantu guru mewujudkan persekitaran pembelajaran yang benar-benar inklusif dan menyokong perkembangan murid ADHD. Selamat sejahtera. Nama saya Aishwarya, anak perempuan yang sudah bernombor matrik 4242003841. Saya akan menerangkan tentang Akta Pemantauan Undang-Undang di Malaysia berkaitan kanak-kanak ADHD dan pendidikan khas. Di Malaysia terdapat beberapa akta dan daza yang melindungi hak kanak-kanak berkeperluan khas termasuk kanak-kanak ADHD. Antara yang utama ialah Akta Pendidikan 1996, Akta 550 dan Akta Kanak-Kanak 2001, Akta 611 dan Dasar Pendidikan Khas Malaysia. Pertama, Akta Pendidikan 1996 atau Akta 550. Akta ini memastikan setiap kanak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Ini bermaksud kanak-kanak ADHD juga berhak menerima pendidikan yang berkualiti seperti murid lain. Selain itu, akta ini menyokong pelaksanaan pendidikan khas dan pendidikan inklusif. Pendidikan khas disediakan untuk murid yang memerlukan sokongan tertentu, manakala pendidikan inklusif membolehkan murid ADHD belajar bersama rakan sebaya di kelas biasa dengan bantuan yang sesuai. Akta ini juga menekankan bahawa guru perlu menyesuaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran mengikut keperluan murid. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan aktiviti yang lebih interaktif, memberi arahan yang ringkas, menggunakan bahan bantu mengajar yang menarik serta memberi masa tambahan kepada ADHD untuk menyiapkan tugasan. Selain itu, Akta Kanak-Kanak 2001 atau 611. Akta ini bertujuan melindungi hak dan kebajikan semua kanak-kanak termasuk kanak-kanak ADHD. Akta ini memastikan mereka mendapat perlindungan daripada penderaan, pengabaian dan sebarang bentuk diskriminasi. Selain itu, akta ini juga memberi penekanan kepada keselamatan fizikal dan emosi kanak-kanak. Guru, ibu bapa dan masyarakat perlu memastikan mereka berada dalam persekitaran yang selamat, positif dan menyokong perkembangan mereka. Kanak-kanak ADHD mungkin menghadapi kesukaran mengawal emosi atau memberi tumpuan. Oleh itu, mereka memerlukan sokongan dan bimbingan, bukannya hukuman atau layan yang tidak hadir. Lagi sekali adalah Dasar Pendidikan Khas Malaysia. Dasar ini bertujuan memastikan semua murid berkeperluan khas mendapat peluang pendidikan yang sesuai dengan keupayaan mereka. Salah satu program dilaksanakan ialah Program Pendidikan Khas atau PPKI. Melalui program ini, murid ADHD dan murid keperluan khas lain menerima pembelajaran yang disesuaikan dengan keperluan mereka, bimbingan oleh guru yang terlatih serta menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel. Selain PPKI, murid ADHD mampu mengikut pembelajaran di kelas biasa.
juga boleh menyertai program pendidikan inklusif. Program ini memberi peluang kepada mereka untuk belajar bersama rakan sebaya, meningkatkan keyakinan diri serta mengembangkan kemahiran sosial. Kesemua akta dan dasar ini bukan sahaja memberi tumpuan pada pencapaian akademik tetapi juga membantu perkembangan sosial emosi murid ADHD supaya mereka dapat membesar sebagai individu yang yakin, berdikari dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Sebagai kesimpulan, Akta Pendidikan 1996, Akta Kanak-Kanak 2001 dan Dasar Pendidikan Khas Malaysia memainkan peranan yang sangat penting dalam melindungi hak kanak-kanak ADHD melalui pelaksanaan pendidikan inklusif, penyesuaian kaedah pengajaran serta perlindungan terhadap kebajikan mereka. Kanak-kanak ADHD dapat menikmati peluang pendidikan yang adil, selamat dan berkualiti. Saya akan menerangkan tentang akta berkaitan taska dan tadika di Malaysia. Terdapat dua akta utama iaitu Child Care Center Act 1984 dan Education Act 1996. Pertama, Child Care Center Act. Akta ini mengawal pengurusan taska bagi memastikan kanak-kanak mendapat penjagaan yang selamat dan berkualiti. Di bawah akta ini, semua taska wajib berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat iaitu JKM. Selain itu, taska perlu mematuhi standard keselamatan seperti persekitaran yang bersih, selamat dan sesuai untuk kanak-kanak. Akta ini juga menetapkan bahawa pengasuh perlu mempunyai kelayakan yang sesuai serta mematuhi nisbah pengasuh dengan kanak-kanak. Ini penting supaya setiap kanak-kanak mendapat perhatian dan penjagaan yang mencukupi. Seterusnya, Education Act 1996. Akta ini mengiktirafkan pendidikan awal kanak-kanak sebagai asas penting sebelum memasuki sekolah rendah. Semua tidak perlu melaksanakan pengajaran mengikut DSKP iaitu Dokumen Standard Kurikulum Prasekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. DSKP membantu memastikan perkembangan kanak-kanak dari aspek fizikal, kognitif, bahasa, sosial dan emosi. Selain itu, akta ini juga menyokong pendidikan inklusif di mana kanak-kanak berkeperluan khas diberi peluang belajar bersama kanak rakan sebaya mengikut keupayaan mereka. Akta ini turut mengesahkan bahawa tiada diskriminasi terhadap mana-mana kanak. Semua kanak-kanak mempunyai hak yang sama untuk menerima pendidikan yang berkualiti dan persekitaran yang selamat dan kondusif. Kesimpulannya, Akta 308 memastikan taska menyediakan penjagaan yang berkualiti, manakala Akta 550 memastikan tadika memberikan pendidikan awal yang sistematik, inklusif dan adil kepada semua kanak-kanak. Selain itu, saya menerangkan analisis persekitaran yang dicaratkan. Persekitaran ini memberi tumpuan kepada keselamatan, kebajikan dan akses pembelajaran bagi memastikan semua kanak-kanak dapat belajar dengan selesa dan berkesan. Pertama ialah aspek keselamatan. Taska dan tadika perlu menyediakan pagar keselamatan, CCTV dan lantai anti-slip bagi mengurangkan risiko kemalangan. Selain itu, latihan kebakaran perlu dijalankan secara berkala. Dan semua peralatan permainan perlu diperiksa bagi memastikan ia selamat digunakan. Pengguna sistem daftar masuk dan daftar keluar secara digital juga membantu meningkatkan keselamatan anak-anak. Kedua ialah aspek kebajikan. Kanak-kanak perlu diberikan makanan yang seimbang serta waktu rehat yang mencukupi untuk menyokong perkembangan fizikal dan mental mereka. Guru juga perlu memberi sokongan emosi melalui aktiviti seperti cycle time.
di mana kanak-kanak boleh berkongsi perasaan dan pengalaman mereka. Selain itu, budi sistem dapat membantu kanak-kanak belajar bekerjasama, manakala calm corner memberi ruang kepada mereka untuk bertenang apabila berasa tertekan atau marah. Lagi sekali ialah guru boleh menggunakan aktiviti sensorik dan play-based learning supaya pembelajaran menjadi lebih menyeronokkan. Penggunaan ICT dan pembelajaran yang berstruktur juga membantu meningkatkan minat kanak-kanak. Bagi kanak-kanak yang memerlukan sokongan tambahan seperti ADHD, visual schedule dan pendekatan multisensori dapat membantu mereka memahami rutin harian serta memberi tumpuan dengan lebih baik. Kesimpulannya, persekitaran yang selamat, menjaga kebajikan dan menyediakan akses pembelajaran yang sesuai dapat menyokong perkembangan akademik, sosial dan emosi kanak-kanak secara menyeluruh. Secara keseluruhannya, akta dan dasar yang diperkenalkan di Malaysia memainkan peranan penting dalam melindungi hak kanak-kanak, ADHD serta kanak-kanak keperluan khas. Akta Pendidikan 1996 dan Akta Kanak-kanak 2001 dan Dasar Pendidikan Khas Malaysia memastikan mereka mendapat peluang pendidikan yang sama tanpa diskriminasi. Selain itu, persekitaran taska dan tadika yang selamat, kondusif dan inklusif dapat menyokong perkembangan kanak-kanak dari aspek akademik, sosial, emosi dan fizikal. Oleh itu, kerjasama antara guru, ibu bapa dan pihak institusi sangat penting bagi memastikan kebajikan serta perkembangan holistik kanak-kanak ADHD dapat dipenuhi dengan baik. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pendidikan khas, iaitu reka bentuk persekitaran pembelajaran inklusif. Reka bentuk persekitaran pembelajaran inklusif ialah satu pendekatan yang memastikan semua kanak-kanak termasuk kanak-kanak ADHD mendapat peluang pembelajaran yang sama tanpa sebarang diskriminasi. Matlamat utama pendekatan ini ialah mewujudkan bilik darjah yang selamat, selesa dan mesra kepada semua murid supaya setiap kanak-kanak dapat belajar mengikut keupayaan masing-masing. Kanak-kanak ADHD biasanya menghadapi cabaran seperti sukar memberi tumpuan, mudah terganggu, aktif bergerak dan kadang-kadang suka mengawal emosi. Oleh itu, guru perlu menyediakan persekitaran pembelajaran yang dapat membantu mereka dengan lebih berkesan. Dari segi perkembangan kognitif, guru boleh menyediakan aktiviti yang menarik, menggunakan bahan bantu mengajar yang berwarna-warni serta mengaplikasikan aktiviti hands-on dan play-based learning. Guru juga boleh memberikan arahan yang ringkas dan jelas supaya murid lebih mudah memahami tugasan yang diberikan. Dari segi perkembangan emosi, guru perlu mewujudkan suasana bilik darjah yang positif dan menyokong. Contohnya, guru boleh memberi pujian apabila murid menunjukkan tingkah laku yang baik serta menyediakan calm corner, iaitu ruang khas untuk murid berehat dan menenangkan diri apabila mereka berasa marah, cemas atau tertekan. Bagi perkembangan sosial, guru boleh menjalankan aktiviti berkumpulan supaya murid belajar berkomunikasi, bekerjasama dan saling menghormati. Aktiviti seperti budi sistem, means body system, juga membantu kanak-kanak ADHD berinteraksi dengan rakan sebaya dan meningkatkan keyakinan diri mereka. Selain itu, perkembangan fizikal juga penting. Apabila guru boleh menyediakan ruang pembelajaran yang luas dan selamat supaya murid boleh bergerak dengan selesa. Aktiviti seperti permainan pendidikan, senaman ringan dan aktiviti sensorik dapat membantu meningkatkan koordinasi badan serta mengurangkan kegelisahan dalam kalangan murid ADHD. Persekitaran pembelajaran yang inklusif juga menggunakan pelbagai
strategi seperti visual schedule, iaitu jadual bergambar yang membantu murid memahami rutin harian. Guru juga boleh menggunakan pendekatan multisensory, iaitu melibatkan deria, melihat, mendengar, menyentuh dan bergerak dalam proses pembelajaran. Kaedah ini dapat membantu murid ADHD memberi tumpuan dengan lebih baik. Selain itu, guru memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan setiap murid berasa dihargai dan diterima. Guru perlu memahami keperluan setiap murid, menyesuaikan kaedah pengajaran serta memberikan sokongan secara berterusan supaya tiada murid yang tercicir dalam pembelajaran. Kesimpulannya, reka bentuk persekitaran pembelajaran bukan sekadar menyediakan bilik darjah yang selesa, tetapi juga memastikan semua kanak-kanak termasuk ADHD mendapat peluang yang sama untuk belajar, berkembangan dan mencapai potensi mereka. Dengan persekitaran yang sesuai, proses pengajaran dan pembelajaran dan menjadi lebih berkesan, sekaligus membantu perkembangan kognitif, emosi, sosial dan fizikal kanak-kanak secara menyeluruh. Seterusnya, saya akan menerangkan cadangan reka bentuk persekitaran pembelajaran inklusif. Reka bentuk ini menggunakan ruang kelas yang fleksibel dengan beberapa zon pembelajaran seperti reading corner, sensory corner, ICT corner dan camp corner. Setiap sudut mempunyai fungsi yang berbeza bagi memenuhi keperluan semua murid, terutamanya anak kanak-kanak ADHD. Selain itu, meja dan kerusi boleh diubah suasananya mengikut aktiviti individu atau berkumpulan. Laluan di dalam kelas juga luas supaya murid yang aktif dapat bergerak dengan selamat. Mahal pembelajaran disusun dengan kemas dan mudah dicapai bagi membantu murid lebih fokus, memudahkan pengurusan kelas oleh guru. Kesimpulannya, reka bentuk ini menekankan konsep selamat fleksibel, mesra, kanak-kanak dan inklusif supaya semua murid dapat belajar dengan lebih selesa, aktif dan berkesan. Di samping itu, saya akan menerangkan justifikasi reka bentuk persekitaran pembelajaran yang telah dicadangkan. Reka bentuk ini diwujudkan khas untuk membantu kanak-kanak ADHD belajar dengan lebih selesa. Fokus dan berkesan. Kanak-kanak ADHD biasanya mudah hilang tumpuan, suka mengawal tingkah laku dan cepat terganggu oleh persekitaran. Oleh itu, bilik darjah perlu direka mengikut keperluan mereka. Persekitaran yang teratur, selamat dan fleksibel dapat membantu murid meningkatkan fokus semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, penggunaan visual schedule, card corner dan aktiviti pembelajaran secara hands-on. Play serta play-based learning dapat menarik perhatian murid dan mengurangkan gangguan. Selain itu, reka bentuk ini juga membantu murid mengawal tingkah laku dan emosi apabila murid berasa selesa dan disokong oleh guru serta rakan-rakan mereka lebih mudah mengurus emosi, mematuhi arahan dan melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Reka bentuk ini turut mengalahkan penglibatan aktif semua murid. Guru boleh menyediakan aktiviti berkumpulan, permainan, pendidikan dan pendekatan multisensory supaya setiap murid berpeluang mengambil bahagian mengikut kebolehan masing-masing. Lagi sekali, reka bentuk ini menyokong pendidikan inklusif di mana semua kanak-kanak termasuk murid ADHD mempunyai hak yang sama untuk belajar yang selamat, mesra dan berkualiti tanpa diskriminasi. Kesimpulannya, reka bentuk ini bukan sahaja membantu meningkatkan fokus dan tingkah laku kanak-kanak ADHD, malah mewujudkan suasana pembelajaran lebih inklusif, menyeronokkan dan berkesan untuk semua murid. Lagi sekali, ini adalah gambaran keseluruhan persekitaran tadika.
Saya akan bertangkan tentang analisis dan perbandingan antara persekitaran pembelajaran biasa dengan persekitaran pembelajaran inklusif, khususnya dalam membantu kanak-kanak ADHD. Pertama sekali, kita dapat melihat bahawa persekitaran pembelajaran biasanya menggunakan kaedah pengajaran yang sama untuk semua murid. Guru menyampai isi pembelajaran menggunakan pendekatan yang seragam tanpa banyak mengambil kira berbeza dari segi kebolehan, gaya pembelajaran atau keperluan individu. Pendekatan ini mungkin sesuai bagi sebahagian murid, tetapi bagi kanak-kanak ADHD, mereka sering menghadapi kesukaran untuk memberi tumpuan dalam tempoh yang lama, mengawal tingkah laku serta mengikut arahan yang panjang dan kompleks. Sebaliknya, persekitaran pembelajaran inklusif memberi penekanan kepada keperluan setiap murid. Guru akan menyesuaikan kaedah pengajaran mengikut tahap kebolehan dan gaya pembelajaran murid supaya mereka dapat belajar dengan lebih berkesan. Dalam bilik darjah inklusif, semua murid diberi peluang yang sama untuk mengambil bahagian dalam pembelajaran tanpa mengira keupayaan mereka. Pendekatan ini bukan sahaja membantu murid ADHD, malah turut memberi manfaat kepada murid lain kerana mengajar memberi lebih fleksibel dan pelbagai. Selain itu, kanak-kanak ADHD mendapat banyak manfaat melalui sokongan yang diberi dalam persekitaran inklusif. Sebagai contoh, guru boleh mengubah aktiviti supaya lebih ringkas dan menarik, membahagikan tugasan kepada langkah-langkah kecil serta memberi masa tambahan kepada murid untuk menyiapkan tugasan. Persekitaran bilik darjah juga disusun dengan lebih teratur dan kurang gangguan supaya murid dapat memberi perhatian yang lebih baik. Di samping itu, terdapat pelbagai strategi pengajaran inklusif yang boleh digunakan oleh guru. Antaranya ialah penggunaan jadual visual bagi membantu murid memahami rutin harian dan mengetahui aktiviti yang akan dijalankan. Guru boleh memberikan arahan yang jelas, ringkas dan satu demi satu supaya murid lebih mudah memahaminya. Selain itu, penggunaan teknologi pendidikan seperti video interaktif, aplikasi pembelajaran atau permainan digital dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik dan meningkatkan motivasi murid ADHD. Guru juga boleh menggunakan peneguhan positif seperti pujian, pelekat ganjaran atau sistem mata untuk menggalakkan tingkah laku yang baik dan meningkatkan keyakinan diri murid. Strategi-strategi ini membantu murid mengekalkan tumpuan melibatkan diri secara aktif dalam kelas dan mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik. Seterusnya, kemudahan fizikal dalam bilik darjah juga memainkan peranan penting. Contohnya ialah penyediaan calm corner untuk satu ruang khas yang membolehkan murid berehat seketika apabila berasa tertekan, marah atau sukar mengawal emosi. Selain itu, sudut sensori yang dilengkapi dengan bahan-bahan seperti bola tertekan, cushion atau alat sensori yang dapat membantu murid menenangkan diri dan mengawal rangsangan deria. Kemudahan seperti ini bukan bertujuan mengasingkan murid tetapi membantu mereka kembali bersedia untuk menyertai pembelajaran dengan lebih tenang. Jika berbandingkan secara keseluruhan, jelas bahawa persekitaran pembelajaran inklusif lebih berkesan berbanding persekitaran pembelajaran biasa dalam memenuhi keperluan kanak-kanak ADHD. Murid bukan sahaja dapat meningkatkan tumpuan dan mencapai akademik, malah mereka turut membina kemahiran sosial, belajar, bekerjasama dengan rakan sebaya serta mengembangkan keyakinan diri, kestabilan emosi.
Air sekali, pendidikan inklusif juga memberi manfaat kepada semua murid kerana ia mewujud suasana pembelajaran yang menghargai kepelbagaian, menggalakkan sikap saling menghormati dan memastikan setiap murid mempunyai peluang yang sama untuk berjaya mengikut potensi masing-masing. Analisis ini menunjukkan bahawa persekitaran pembelajaran inklusif merupakan pendekatan yang lebih sesuai untuk menyokong perkembangan kanak-kanak ADHD. Malah, strategi pengajaran yang fleksibel, sokongan yang bersesuaian dan persekitaran pembelajaran yang kondusif murid dapat berkembang secara menyeluruh dari aspek akademik, sosial, emosi dan tingkah laku. Seterusnya, saya akan menerangkan perbandingan antara persekitaran pembelajaran biasa dengan persekitaran pembelajaran inklusif berdasarkan 4 aspek utama. Pertama ialah aspek tumpuan. Dalam persekitaran pembelajaran biasa, murid ADHD lebih mudah hilang fokus kerana kaedah pengajaran yang digunakan adalah sama untuk semua murid. Sebaliknya, dalam persekitaran pembelajaran inklusif, guru menggunakan strategi khusus seperti arahan yang jelas, jadual visual dan peneguhan positif bagi membantu murid mengekalkan tumpuan semasa pembelajaran. Aspek yang kedua ialah aspek aktiviti. Dalam persekitaran biasa, semua murid menjalankan aktiviti yang sama tanpa mengubah supaya. Namun, dalam persekitaran inklusif, aktiviti diubah sesuai mengikut keperluan dan kebolehan murid. Contohnya, melalui aktiviti hands-on, pembelajaran berasaskan permainan dan penggunaan teknologi supaya mereka dapat melibatkan diri dengan lebih aktif. Aspek yang ketiga ialah aspek interaksi sosial. Dalam persekitaran biasa, murid ADHD mungkin kurang berpeluang berinteraksi dan bekerjasama dengan rakan sebaya. Sebaliknya, persekitaran inklusif menggalakkan kerja berkumpulan dan body system yang membantu murid membina keyakinan diri serta meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan sosial. Air sekali ialah pencapaian pembelajaran. Dalam persekitaran biasa, murid ADHD mungkin tidak dapat berkembang sepenuhnya kerana keperluan mereka kurang diberi perhatian. Namun, dalam persekitaran inklusif, sokongan dan penyesuaian yang diberikan membantu meningkatkan pencapaian akademik, sosial dan emosi mereka. Kesimpulannya, persekitaran pembelajaran inklusif lebih berkesan dalam memenuhi keperluan murid ADHD dan membantu mereka mencapai potensi secara menyeluruh. Secara keseluruhan, kesimpulannya, perbincangan yang telah dibentangkan dapat disimpul bahawa persekitaran pembelajaran inklusif memainkan peranan yang sangat penting dalam menyokong perkembangan kanak-kanak ADHD. Pendekatan ini bukan sahaja memberi tumpuan kepada pencapaian akademik, malah turut membantu perkembangan sosial, emosi dan kognitif murid secara menyeluruh. Dari aspek akademik, persekitaran inklusif membolehkan murid ADHD belajar mengikut kemampuan dan keperluan mereka. Dengan penggunaan strategi pengajaran yang sesuai seperti arahan yang jelas, jadual visual, aktiviti hands-on dan penggunaan teknologi, murid dapat memberikan tumpuan yang lebih baik serta lebih mudah memahami isi pembelajaran. Apabila keperluan murid dipenuhi, mereka lebih bermotivasi untuk belajar dan berpeluang mencapai prestasi akademik yang lebih baik. Selain itu, perkembangan sosial kanak-kanak ADHD juga dapat dipertingkatkan dalam bilik darjah inklusif. Guru menggalakkan aktiviti perkumpulan, pembelajaran berkolaboratif dan body system. Melalui aktiviti ini, murid belajar berkomunikasi, bekerjasama, berkongsi idea dan menghormati rakan-rakan yang mempunyai latar belakang serta kebolehan yang berbeza. Ini membantu mereka membina keyakinan diri dan
meningkatkan kemahiran sosial yang penting dalam kehidupan seharian. Dari segi emosi, persekitaran pembelajaran yang selamat, kondusif dan bebas daripada diskriminasi membolehkan murid berasa diterima dan dihargai. Kemudahan seperti calm corner dan sudut sensorik membantu murid mengurus emosi dan tingkah laku apabila mereka berasa tertekan atau sukar mengawal diri. Apabila emosi lebih stabil, murid akan lebih bersedia untuk kembali mengikut pembelajaran dengan baik. Seterusnya, perkembangan kognitif juga dapat dipertingkatkan kerana juga menggunakan pelbagai pendekatan yang sesuai dengan gaya pembelajaran murid. Aktiviti yang menarik dan interaktif membantu murid berfikir secara lebih kreatif, meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah yang menggalakkan penglibatan aktif dalam proses pembelajaran. Walau bagaimanapun, kejayaan pendidikan inklusif bukan hanya bergantung kepada guru sahaja. Ia memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak. Guru memainkan peranan dalam merancang pengajaran yang fleksibel dan menyediakan sokongan yang sesuai. Ibu bapa perlu memberi sokongan yang bekerjasama dengan pihak sekolah untuk memantau perkembangan anak. Pihak sekolah perlu menyediakan kemudahan latihan dan sumber yang mencukupi manakala kerajaan bertanggungjawab menyediakan dasar peruntukan kewangan dan latihan profesional bagi memastikan pelaksanaan pendidikan inklusif dapat dijalankan dengan berkesan. Di samping itu, guru perlu sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam mengendalikan murid keperluan khas. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran yang fleksibel, kreatif dan berpusat murid supaya setiap murid berpeluang belajar mengikut kemampuan masing-masing. Pendidikan inklusif bukan sahaja memberi manfaat kepada kanak-kanak ADHD, malah kepada semua murid. Mereka belajar menghargai perkelbagaian, saling menghormati bekerjasama dan menerima perbezaan antara satu sama lain. Nilai-nilai ini penting membantu masyarakat yang lebih penyayang, inklusif dan saling menghormati. Kesimpulannya, pelaksanaan pendidikan inklusif perlu terus diperkukuhkan melalui kerjasama semua pihak. Dengan menyedia persekitaran pembelajaran yang selamat, kondusif dan menyokong keperluan setiap murid, kita bukan sahaja membantu kanak-kanak ADHD mencapai potensi diri secara optimum, malah melahirkan generasi yang berilmu, berkeyakinan, berakhlak mulia dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.